Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara kemaskini sumbangan tunai rahmah SDR untuk tahun 2026. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula macam biasalah kita ke website sumbangan tunai rahmah. Kita buka Google dalam telefon kita, kemudian kita buat carian SDR dekat sini. Kita type sumbangan tunai rahmah. Lepas tu kita pilih yang ni, sumbangan tunai rahmah. Seterusnya keluar paparan utama portal SDR ini. Dekat sini ada makluman terkini yang mana tempoh permohonan baru dan perubahan adalah sepanjang tahun bermula 13 Oktober 2025. Dan untuk permohonan SDR yang tidak dikemaskini selama 3 tahun berturut-turut perlu mengemaskini permohonan SDR untuk tahun 2026. Okey, untuk kemaskini SDR kita klik log masuk. Lepas tu kita perlu masukkan nombor MyCard kita dekat bahagian sini. Kemudian kita klik semak. Seterusnya dekat bahagian ni kita klik ya sekiranya kata kunci keselamatan yang dipaparkan adalah milik kita. Seterusnya kita perlu masukkan kata laluan dekat bahagian sini pula. Kemudian kita klik log masuk. Seterusnya kita dibawa ke paparan utama akaun SDR kita. Dekat sini untuk kita kemaskini maklumat kita klik pada bahagian perubahan maklumat permohonan. Seterusnya keluar paparan macam ni. Dekat sini ada makluman yang bagi tahu bahawa kita perlu upload dokumen sokongan yang berkaitan seperti status perkahwinan, status cerai dan status kematian pasangan jika berkaitan. Dan jika kita tidak boleh upload, kita boleh hantar dokumen tersebut ke pejabat LHDN yang berhampiran dengan kediaman kita dalam tempoh 7 hari selepas permohonan. Okey, seterusnya kita perlu kemaskini semua maklumat yang kita nak ubah. Macam Cik Ya ni, Cik Ya nak ubah untuk status perkahwinan. So, kita pergi ke bahagian status perkahwinan ini. Kemudian, kita klik dekat sini. Lepas tu, kita tukar status yang kita nak ubah tadi. Okey, Cik Ya nak ubah daripada bujang kepada berkahwin. So, Cik Ya pilih berkahwin. Seterusnya, kita perlu masukkan tarikh perkahwinan kita dekat bahagian bawah ni. Bila dah siap, kita klik teruskan. Seterusnya, kita dibawa ke paparan ini pula. Dekat paparan ni, kita perlu isi semua maklumat berkaitan pasangan kita. Sila pastikan kita isi semua bahagian yang bertanda star merah ni. Okey, untuk jenis pengenalan ni, kita pilih MyCard. Kemudian, kita masukkan nombor kad pengenalan pasangan kita dekat bahagian sini. Lepas tu, secara automatik, nama pasangan kita akan dimasukkan dekat bahagian nama ni. Seterusnya, kita perlu masukkan nombor telefon pasangan kita dekat sini. Lepas tu, kita perlu masukkan pekerjaan pasangan kita dekat bahagian sini pula. Seterusnya, kita klik dekat bahagian sini. Lepas tu, keluar senarai pilihan pekerjaan yang ni. So, kita pilihlah pekerjaan pasangan kita dekat sini. Seterusnya, kita pilih pula nama bank dekat sini. Kita klik dekat sini, kemudian keluar senarai nama-nama bank yang ini. Kita pilihlah bank mana yang kita nak. Lepas tu kita masukkan pula nombor akaun bank yang kita pilih tadi dekat bahagian sini. Perlu diingatkan ya, sila masukkan nombor akaun bank yang aktif. Sebabnya duit bantuan akan dimasukkan ke dalam akaun ini. Lepas tu kita klik teruskan. Seterusnya untuk paparan tanggungan ni pula, jika ada perubahan kita boleh isi dan jika tiada, kita boleh je klik teruskan. Okey, seterusnya kita dibawa ke bahagian dokumen ini. Dekat sini kita perlu upload ataupun muat naik dokumen berkaitan yang kita ubah tadi. Macam Cik Ya ni ubah bahagian status perkahwinan. So, Cik Ya perlu upload dokumen CJ perkahwinan. So, kita klik dekat sini, jenis dokumen ni. Kita pilih CJ perkahwinan. Lepas tu kita klik pilih file untuk kita muat naik file daripada galeri telefon kita.
Bila dah siap muat turun, kita klik teruskan. Seterusnya, kita dibawa ke paparan pewaris ini. Dekat sini, jika ada perubahan, kita boleh ubah. Tetapi jika tiada perubahan, kita klik je teruskan. Seterusnya, kita dibawa ke paparan ini iaitu bahagian pengesahan. Kita perlu salin semula captcha yang diberi dekat bahagian bawah ni. Lepas tu, kita klik pada sahkan captcha. Seterusnya, dekat paparan ni pula, kita kena tik pada kotak kecil yang ni. Kemudian, kita klik pada hantar. Okey, seterusnya, keluar status macam ni. Permohonan telah berjaya dihantar. Terima kasih. Ini bermaksud kita dah pun berjaya kemaskini maklumat STR kita untuk tahun 2026. Okey, perlu diingatkan ya, sekiranya kita tidak boleh upload dokumen sokongan, kita boleh je hantar dokumen tersebut ke pejabat LHDN berhampiran dengan kawasan kita dalam tempoh 7 hari selepas permohonan. Okey, itu sahaja perkongsian Cik Ia kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.